Manusia tak mau mati. Manusia kalau boleh kira nak tak mau mati. Kalau boleh ni kira matilah orang lain, dia tak mati. Manusia. Dia selama-lamanya manusia ni hati dia mudah dengan apa? Mudah dengan tak mau mati. Tuhan tahu. Pasal apa? Pasal dia yang buat kita. Dia cipta kita, dia buat kita, dia tahu apa kita suka, apa kita tak suka. Kadang-kadang Allah memfardukan, Allah memerintahkan benda yang Allah tahu kita tak akan suka. Tapi Allah fardukan. Allah nak tengok kita nak buat ke tak. Tapi Tuhan kata boleh jadi. Boleh jadi kamu tak suka satu benda, tapi benda itu baik bagi kamu. Kita tak suka benda tu, tapi sebenarnya benda tu baik bagi kita. Apa tuan-tuan? Bangkit tahajud malam, kita tak suka. Kita suka tidur. Kita tak suka pukul 5.30 nak bangkit, nak masuk pancong, nak ambil ayat semayang, nak takbir Allahu Akbar, nak semayang 2 rakaat aja. Kita tak suka. Pasal apa? Itu mengganggu nafsu tidur kita. Kita tak suka. Wa huwa khairul lakum. Tuhan kata tapi itu baik bagi kamu.